Puan, kita cek thalassemia sekali. Hai bakal pengantin, kepada korang yang mana nak kahwin, tolong save video Syah sebab sangat berguna untuk korang. Dekat sini Syah ajar step by step untuk buat HIV test. Dan ada sedikit info yang Syah dapat daripada jururawat KK Sungai Besar. Ambil darah sekali. Dia kat sini kita, yang kita juga. sebenarnya. Dia kalau untuk perempuan, kita cek thalassemia sekali. Oh ya. Untuk perkahwinan. Oh Maknanya dia orang buat sekali jalan. Kalau tak, awak kena cek sekali lagi nanti. Oh ya ke? Kena tangan. Rumah sekarang, yang mana nak buat HIV test kat kahwin memang buat sekali ujian thalassemia. Oh, saya ingatkan cocok sebab kalau saya kata cocok ujung je. Laki ke perempuan kawan tu? Perempuan. Bila dapat? Tapi dah lama dia benar. Dia yang ni tak tahu bila pergi. Kita cek thalassemia sekali. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Oh, 2 tahun lepas memang kena ada dengan thalassemia. Oh. Sebab kita banyak kes yang bila dah mengandung anak dia kena thalassemia sebab tak ada buat salinan. So sekarang memang dia orang pakai teringat semua. Oh. Oh. Ini yang dia kata akak sangkut ni, satu family kita cek. Oh ya, macam tu ya. Dia lebih pada lakab jaga-jaga lah. Oh, faham. So kalau sangkut tu macam mana kita tak tahu result tu sangkut? Yang bila orang sakit tahu. Oh, okey faham. Ini hantar dekat makmal, dia dah dapat keputusan nanti datang sini balik. Okey, baik. Terima kasih. Bos orang je mau pasangan. Korang lah. Bos orang. Kita kena tanya. Terima kasih. Boleh, nanti saya tanya. Selesai cucuk HIV dan ambil darah, korang perlu pergi makmal untuk hantar sampel darah untuk pihak makmal pula buat ujian saringan ke atas sampel darah korang. Dan korang perlu tunggulah dalam beberapa minit. Dan bila korang dah dapat keputusan darah korang tu, nanti keputusan tu korang perlu hantar pada jururawat tadi. Nanti jururawat tu lah yang akan hantar keputusan tu kepada pihak doktor. Nanti once bila jumpa doktor, time tu lah korang akan tahu korang ada HIV ataupun tidak. Sebenarnya nak buat ujian HIV ni sangatlah mudah sebenarnya. Tak susah pun actually. So, korang yang mana yang baru nak kahwin dan bakal berkahwin, jangan lupa save video ni sebab sangat berguna.